Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum, kami pada seksyen 1.5 menyampaikan video variasi tentang bahasa dan tulisan untuk subjek HPE 1043. Di Malaysia, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Malaysia yang juga merupakan bahasa kebahasaan negara. Namun, terdapat beberapa bahasa lain yang digunakan secara meluas bergantung kepada etnik dan budaya masyarakat. Antara bahasa yang digunakan di Malaysia ialah bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa-bahasa unik seperti Iban, Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain di Sabah dan di Sarawak. Untuk tulisan pula, terdapat 4 tulisan yang digunakan di Malaysia. Yang pertama adalah tulisan Rumi, tulisan Jawi, tulisan Cina dan tulisan Tamil. Bahasa Malaysia atau dipanggil sebagai bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebahasaan Malaysia. Bahasa Melayu digunakan dalam kerajaan, pendidikan, media massa dan komunikasi harian. Bahasa Melayu mempunyai beberapa dialek seperti Melayu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Sabah. Bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, Arab, Tamil, Belanda, Portugis dan Inggeris. Tulisan Rumi merupakan tulisan utama bagi bahasa Malaysia dan digunakan dalam semua urusan seperti urusan rasmi, pendidikan, media massa dan dokumen kerajaan. Sejarah tulisan Rumi diperkenalkan semasa penjajahan British dan menjadi tulisan standard sejak tahun 1970-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Rahimi binti Ahmad Yani. Nombor ID saya ialah KBN 2408 100117. Asal usul tulisan Jawi ialah tulisan Jawi berpunca daripada kesusastraan Arab yang diperkenalkan oleh orang Parsi kepada Kerajaan Melayu Jambi yang terletak di utara Palembang, Sumatera, Indonesia dan bertutur dalam bahasa Melayu klasik. Selain itu, tulisan Jawi merupakan satu daripada dua sistem tulisan tulisan rasmi di Brunei dan juga dijadikan sistem tulisan alternatif di Malaysia. Dari segi penggunaannya, tulisan Jawi dahulunya merupakan abjad piawai bahasa Melayu tetapi sudah diganti oleh abjad Rumi. Maka penulisan Jawi hanya terhad kepada kegunaan dalam ahli keagamaan dan kebudayaan. Penulisan Jawi seharian dipelihara di kawasan-kawasan yang diduduki masyarakat Melayu yang konservatif, misalnya Sulu, Filipina, Patani di Thailand, Kelantan di Malaysia dan beberapa kawasan pertempatan Melayu di Indonesia. Seterusnya, tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu dan ia dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di Melayu. Menurut sejarah, tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad yang ke-10 menerusi aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu. Perkembangan tulisan Jawi di Nusantara adalah seiring dengan penyebaran Islam yang menjadi pegangan orang Melayu ketika itu. Di samping itu, mengikut sejarah bahasa Melayu, perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawa dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Akhir sekali, perkataan Jawi diadaptasi oleh bahasa Melayu daripada tulisan Arab. Ia dibuat beberapa tambahan agar kegunaan tulisan ini menjadi mantap sebagai medium asas komunikasi bertulis seperti yang kita fahami hingga hari ini. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa fakta ringkas tentang tulisan Jawi. Yang pertama, surat khabar Melayu yang pertama iaitu Jawi Peranakan diterbitkan dari tahun 1876 sehingga 1895 dalam tulisan Jawi. Yang kedua, Utusan Melayu diterbitkan pertama kali pada tahun 1939 dalam tulisan Jawi. Yang ketiga, Dokumen Pensyaraan Kemerdekaan Tanah Melayu 1957 yang ditandatangani oleh Tuanku Abdul Rahman ialah dalam tulisan Jawi.
Akhir sekali, batu bersurat yang ditemui di Kuala Terengganu dalam bahasa tulisan Jawi. Itu sahaja penerangan saya mengenai tulisan Jawi. Sekian, terima kasih. Bahasa Tamil adalah bahasa yang klasik dan juga merupakan bahasa utama dalam keluarga Dravidian. Selain itu, bahasa Tamil juga dituturkan secara meluas oleh bangsa India Selatan dan Sri Lanka. Bahasa Tamil juga dituturkan oleh komuniti kecil di negara lain. Setakat tahun 1996, bahasa ini menjadi bahasa ke-18 paling banyak ditutur di dunia dengan jumlah penuturnya melebihi 74 juta orang. Tulisan Tamil ataupun skrip Tamil atau Vedalutu adalah tulisan berbulat sebagai sejenis skrip indik yang digunakan untuk menulis bahasa Tamil dengan penggunaan tiada diakritik khas untuk mewakili aspirasi dan konsonan bersuara yang tidak terdapat dalam skrip asas. Skrip ini juga digunakan untuk menulis bahasa suara sasta dan oleh orang Tamil untuk menulis bahasa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idrina binti Azmi. Nombor ID saya KBN 2408100041. Fakta menarik tentang bahasa Cina yang pertama ialah sistem tulisan yang terdiri kepada bahasa Cina menggunakan aksara yang disebut sebagai Hanzi. Ada dua jenis. Pertama, aksara sederhana yang digunakan di China dan Singapura serta aksara tradisional yang digunakan di Taiwan, Hong Kong dan Macau. Yang kedua ialah struktur bahasa yang terdiri daripada tidak ada bentuk kata kerja berdasarkan waktu, misalnya makan, tetap, tanpa perubahan serta makanan atau dimakan dalam bahasa Melayu. Selain itu, susunan kata biasanya subjek, kata kerja, objek. Misalnya, Wu Qi Fan, saya makan nasi. Yang ketiga ialah Mandarin adalah bahasa dengan jumlah penutur asli sebanyak di dunia, sekitar 1.2 miliar orang. Ciri utama tulisan Cina ialah yang pertama, aksara piktografi. Banyak karakter berasal dari gambar objektif. Contoh seperti matahari, bulan. Kedua ialah tidak berbasis abjad. Setiap karakter mewakili satu suku kata dan memiliki makna sendiri. Ketiga ialah dua jenis aksara. Yang pertama, sederhana, digunakan di China, Singapura, lebih mudah ditulis. Yang kedua ialah tradisional, digunakan di Taiwan, Hong Kong, lebih detail dan kompleks. Yang keempat ialah ada lebih daripada 50,000 karakter, tetapi sekitar 2,500 hingga 3,500 cukup untuk percakapan sehari-harian. Yang kelima ialah pinyin, ialah sistem fonetik, biasanya alfabet untuk membantu membaca Hanzi. Contoh, Ni Hao. Tulisan Cina dipakai luas dalam budaya, sastra, teknologi dan lain-lain lagi. Kesimpulannya, bahasa dan tulisan memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat komunikasi, pemindahan ilmu dan pembentukan identiti sosial. Bahasa merupakan elemen asas yang memungkinkan individu berkomunikasi, memahami peranan sosial
dan membina hubungan dalam masyarakat. Seterusnya, tulisan memainkan peranan penting dalam merekod sejarah, menyebarkan idea dan memelihara budaya masyarakat dari satu generasi ke generasi yang lain. Akhir sekali, bahasa dan tulisan adalah asas penting yang membentuk dinamika sosial, mempengaruhi pemikiran masyarakat dan memainkan peranan besar dalam pembangunan peradaban manusia. Itu sahaja daripada kumpulan 5. Sekian, terima kasih.